Kau ingat sopan gak tengok-tengok orang begitu? Hah? Lain kali bagi nomor telepon mbak terus. Putus kawan, kau tak pandai-pandai lagi cakap bahasa Sabah. Sikit-sikit komplain. Apa? Komplain. You boleh cakap Sabah? Kita kena berbual lah. Boleh, bah? Cuba! Bayangkan, tengah duduk minum kopi di warung kota Kinabalu. Tiba-tiba datang seorang lelaki semenanjung. Muka memang tak nampak macam orang Sabah pun. Tapi bila dia buka mulut, bah, kamu dari mana nih? Semua yang duduk terus pandang. Suara, intonasi, gaya bercakap. Semua macam anak jati Sabah betul-betul. Ramai yang tertanya, sejak bila orang semenanjung pandai cakap logat Sabah ni? Bukan setakat tahu bah, atau kita-kita. Tapi boleh sembang panjang dengan selang yang padu. Dari gaya dia bercakap, kita tahu ini bukan hafal skrip. Ini datang dari hati. Dari rasa cinta terhadap budaya Sabah. Inilah yang menarik tentang Malaysia. Kadang-kadang kita rasa berbeza. Tapi bila kita mula faham bahasa dan logat masing-masing, barulah kita sedar. Kita sebenarnya lebih rapat dari yang disangka. Hari ini, kita bongkar kisah luar biasa ini. Bagaimana seorang anak semenanjung mampu buat orang Sabah tergamam dengan keaslian logatnya. Jaga, kalau orang Sabah jadi pilihan, dengar apa yang saya sampaikan. Kerana inilah langgam yang mereka dambakan. Langgam orang Sabah sebut bah di akhir kata. Apa-apa pun mesti ada bah di sana. Bukan sombong alasannya, cuma cara bercakap sahaja agar suasana bertambah selesa. Langgam orang Sabah terkeluar perkataan anu bila bercakap. Itu tanda mereka adalah itu yang mereka lupa tangkap. Semua benda pun jadi anu-anu sekejap. Senang cerita, semua faham. Tak payah tergagap-gagap. Langgam orang Sabah, makan apa pun mesti ada sup di tepi. Kalau tiada sup, rasa kurang. Sup panas jadi pelengkap. Hirup sekali, terus kenyang. Langgam orang Sabah, semua orang dipanggil bos belaka. Tak kira umur, berpangkat atau orang biasa. Bukan nak menunjuk kuasa, tapi di mata mereka, taraf kita semua sama. Wajib mesra di mana-mana. Langgam orang Sabah, nak tahu jauh atau dekat, kalau dia cakap sana, itu bermakna dekatlah kiranya. Tapi kalau sana, panjang berjela, baik naik kereta, jauh tu tak terkira. Inilah langgam orang Sabah. Sederhana dan bersahaja. Gaya cakap, senyum tawa, penuh warna. Dari hujung Sabah sampai ke Serata Buana, pesona orang Sabah memang tiada dua. Patah tengkuku main bola sama si Atu. Terus telefon sama ejen. Dia bilang apa kau bilang kau si punya ejen tu? Ya, ini senarai hospital yang kami cover. Kau pergilah di sana, semoga dipermudahkan urusanmu. Terus hilang dari radar sampai hari ni. Hendaklah tanya, okey kah tu hari? Itu hari okey kah? Apakah? Ndak ada. Semoga dipermudahkan urusan Ubay. Kuntul kau. 3 tahun aku bertahan sama kau insuran. Kau naik RM50. Dari 150 sekarang sudah 300. Terus kau bilang semoga dipermudahkan urusan. Baik aku jadi insurans. Baik kau bayar sama aku. Aku bagi. Semoga dipermudahkan urusan. Aku bagi lagi selfie biniku. Insurans apa tu jom boycott. Tak perlulah. Tak perlulah tahu. Bukan mau kasih tukar ejen 3 tahun sudah dia bayar tu. Saya ambil sama kawan saya. Kawan saya tu sudah pergi sambung belajar lah. Pasal sudah 2-3 kali tukar ejen. Kau tahu? Dia kasih orang lain. Kasih orang lain. Oi, nah ini orang tak tahu kan dia jaga Ubay MZ. Lakinya Fishila. Kau buat tai sama aku. Pekat tai mau tahu? Sama saya lah. Semoga dipermudahkan urusan. Tengkukku patah. Bukan main-main tau.
Begitulah kan kehidupan. Sila kau kasih bayar sama dia masa sebelum kau ambil dia punya apa tu? Kau tahu insurans masa bayar habis. tu Ubay, kau ambil sama aku. Memang Kau aku kasih jaga kau. Kau patah kaki, kau patah jari, patah hati, semua kita cover. Kau demam, kau masuk je hospital. Kau bayangkan. Tak apa-apa kan? Kau masuk hospital bukan kau masuk government. Kau masuknya Columbia. Kau masuknya Sunway. Terus tengkukku patah di Sunway 2 jam ku menunggu. Hendak gimana kau belajar logat Melayu Dusun Sabah? Lurus betul bahasanya. Macam lahir dari kaum Dusun Ranau Sabah, dia bilang kan. Soalan ni saya pernah jawab yang sebelum-sebelum ni lah di video TikTok saya yang lain. Tapi mungkin itu video saya tidak tahu, mungkin dia terlimpas sudah. Kamu tidak nampak tu video terlampau jauh pergi bawah. Tidak apalah, saya kasih jelas lagi satu kali. Saya belajar sama kawan-kawan saya sebelum saya kahwin. Saya kasih mention sebelum saya kahwin sama sawak saya, sebelum saya kenal dia lah. Sebelum tu saya sudah belajar. Dan saya tak kenal sama sawak saya belajar sama mentua saya dan family diorang. Malah juga di luri ini orang mau kasih penjelasan, mati memang diorang suka betul mau lempaskan, cuma mau dengar. Jadi begitulah cerita dia. Saya harap kamu paham ke benda ni bukan senang belajar, bukan setakat 1-2 tahun saya belajar, hampir 10 tahun lebih, 11 tahun sudah saya belajar ini bahasa dan logat Sabah. Dan saya sampai hari ini pun saya tetap masih lagi belajar, sebab bukan semua perkataan ni saya tahu, bukan semua perkataan saya faham maksud dia. Ada yang saya tidak paham, bila saya tidak paham saya akan minta translate. Ere-ere no. Jadi jelas ke, harap kamu paham. Bye. Okay, hari ini kita men-challenge si husband bas daripada 1 sampai 10 tapi dalam bahasa Sabah. Tidak boleh semenanjung 1, 2, 3. Tidak boleh, mesti Sabah. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas. Mana boleh semua, masih laju-laju. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 7. 7. Mana 7? 7 bas, 8 bas, 9. Tekan 9. 9 apa? Tekan 9. 9 bas, 10 bas. 10. Di sana, di Tenusa, aku Nasa. Mama saya kawin, lepas tu kawin orang Semenanjung dah pulang-pulang. Dari orang sini sudah bang. Ya, ini namanya seterusnya ya, kita ya. Mama, apa ni? Mama Safwan. Kamu ciman aja. Ciman. Okey, dapat. Kau ada buat? Mau gigit lagi? Ambil gambar. Yang terakhir juga kan? Alright. Yang terakhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian saya semua, saya mau explain something ha. Saya ni bukanlah cakap Sabah sebab saya lupa sudah saya punya bahasa Semenanjung, bukan begitu. It's just that because the accent is so nice to hear. So please jangan marah ya. And by the way, to straightening up the confusion, suami saya bukan orang Sabah. And I have absolutely no reason to learn the accent. Cuma saya suka saja. That's it. Saya tidak reason lain. Betul nih, saya bilang saya memang tidak reason lain. Tapi yang paling penting, sekarang saya banyak sudah kajian-kajian di Sabah. So don't mess with me. Saya lah kajian kau yang terpalanting di Semenanjung nih. Okay, bye, love you. Putus kawan, kau tak pandai-pandai lagi cakap bahasa Sabah. Sikit-sikit komplain. Apa? Komplain. Sikit-sikit komplain. Begitu saja dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, kalau kau terus begitu, taruh dia kau punya perangai. Kamu orang siapa bilang kamu orang mau begitu Tidak boleh begitu juga Aduh, sudah aku malas mengulain kamu orang semua. You boleh cakap salah. Kita kena berbual lah. Boleh Okay.
Okey, apa? Macam mana hari raya? Okey kah? Okey saja. Okey. Okey bah. Okey bah lah. Okey sejak lagi betul. Okey saja. Okey saja. Jadi besok ada apa? Besok ada meeting dari pagi sampai malam bah. Ya, itu salah. Salah. Cakap begini. Kenapa? Besok saya ada meeting dari pagi sampai malam gitu. Apa bezanya? You punya intonasi tu. Oh, intonasi je berbeza. Wow. Besok saya ada meeting, itu boleh tambah. Besok saya ada meeting dari pagi sampai malam. Cuba cakap. So intonasi je kan? Besok saya ada meeting dari pagi sampai malam. Besok saya ada meeting daripada pagi sampai malam. Nah, boleh lah. Ya. Ya Allah. Betul juga. Bahasa Indonesia. Ya, itulah. Sebab ramai orang tersilap. Sebenarnya bar tu bukan dekat semua kataan pun. Dia macam sajak. Bar. Boleh bar. Lepas tu ada yang macam cakap jangan bar, tidur bar, sini bar, tak semua. Tak boleh pakai semua pun. Okay? Faham? Okay. Wow, ramai kamu minta tidur kan ni? Okey, dia bagi boleh lah. Yalah. Apa? Tapi saya memang suka pergi ke Sabah tu je lah. Ya. Dan saya rasa orang, ya. I mean we are very much integrated. We understand one another so well. Ya. Ya. Kita pergi Sabah lagi. Kita telah berjaya menawan Gunung Kinabalu. Lepas ni nak menawan apa pula? Kau ingat sopan gak tengok-tengok orang begitu? Hah? Lain kali bagi nomor telepon bah terus. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Ya, ini yang fair. Iya. Kalau aku itu ini Mbak, kalau aku Kalau saya saya ini memang pakai yang ini. Yang ini, Pak, yang fair. Iya. Kalau yang fair ini, kalau kulit aku itu kan bahasa Indo pula. Boleh ke? Antam saja. Aku hentam saja nih. Antam saja. So kalau aku pakai yang fair. Jadi dia itu nampak cerah kan? Nah, sesuai Pak nih. Sesuai Pak nih. Dia bukan belajar logat Sabah dalam sehari, katanya. Semuanya bermula bila dia berkawan rapat dengan orang. Sabah, masa belajar di university. Hari demi hari, dia mula tiru cara mereka bercakap. Mula faham perbezaan antara ko, kau, dan kamu. Malah tahu bila nak guna bah dengan betul. Sampai satu masa, bila dia balik ke Sabah, orang tempatan sendiri terkejut. Ada yang tanya, kamu nih, orang mana sebenarnya? Dia hanya senyum sambil jawab, saya dari Semenanjung bah. Tapi hati saya sudah separuh Sabah. Reaksi orang sekeliling memang priceless. Ada yang gelak, ada yang bangga. Tapi yang pasti, semua kagum. Ini bukti bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi jambatan kasih antara bangsa dan budaya. Malaysia ini unik. Dari utara sampai selatan, dari Semenanjung ke Sabah Sarawak, kita semua ada logat. Tapi jiwa tetap satu. Bila orang Semenanjung boleh cakap logat Sabah dengan penuh jiwa, itu tanda kita benar-benar menghargai kepelbagaian yang jadikan Malaysia berwarna-warni. Jadi kamu di luar sana, kalau dengar logat lain, jangan pelik, Cuba faham, Cuba belajar. Sebab mungkin disitulah letaknya keindahan sebenar Malaysia. Inilah warna Malaysia. Setiap warna satu kisah Malaysia. Kisah logat Sabah ini membawa erti kesatuan hati orang-orang Malaysia. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga